Tamamladık. 5 dakika içerisinde uçuşumuza başlamayı planlıyoruz. İsrail süresi Türk Hava Yolları ile Itu lagi kisahnya bila kita naik Turkish Airlines. Kita nak melepas ke Budapest. Jadi tadi kita baru ambil daripada Pabligo. Lepas tu ni kita beratur untuk windbreaker. Okey, first kali kami berkumpul kita dapat windbreaker daripada Pabligo. Masya Allah, setiap seorang akan dapat. Ni Alhamdulillah lah parents dan suami, teman sekali. Ni pada saya tak harulah. Jauh-jauh datang ni, kita balik kampung dulu, balik rumah mak, rumah mama semua. Semua kita berlepas lah, kita makan puas-puas. Tadi pun saya pun cakap dengan mak saya lah, "Mak, terima kasih Mak sebab masak tepung kat tadi orang sedap." Okay, ini terima kasih yang paling Kawan-kawan perform. saya, diorang ni muda lagi tahu. Umur berapa ni? 20-an lah. Bawah 30 Bawah ni? 30. 20-an. 20-an juga. Nampak? 20-an dah boleh pergi ke overseas. Okey, kita akan ke Istanbul dulu kan? Ya, betul. Berapa jam? Lama juga. 10 jam 50 minit dari KL ke Istanbul. Lepas tu transit dalam sejam macam tu. Lepas tu naik Turkish Airlines ke Budapest. Kalau yang dulu kita dekat Afrika tu 8 jam lah. Tu 8 jam je. 8 jam tu. 7 jam, lepas tu 5 jam berapa? Dia tak lagi. Total dalam 10 jam, 9 jam juga. Ni berapa kan? Jumlah. Okey, kita nak gerak dah untuk masuk ke Turkish Airlines. Sekarang kita nak masuk flight. Sekarang kita akan masuk flight. Okay, sekarang kita akan masuk flight. Wani. Nama penuh? Wani Syukur. Syazwani Syukur. Anak cikgu ke? Tak. Bukan anak suka krim. Suka belah. Okey, ganda. Tak, Haiji. Okey. Kita nak unboxing. Tak lah unboxing pun. Ini yang kita akan dapat. Selama 10 jam kita dapat selimut, dapat bantal. Okey, dapat bantal semua. Bantal besar semua. Kita pun nak buat video lah. Apa yang kami dapat di Turkish Airlines? Bantal busuk. Sejuta Facebook kita dah boleh sebut. Sama dengan cerita yang Alhamdulillah, saya kali ni dapat dekat Istanbul dan duduk masa Jadi ni kita nak belanja view lah yang ada. Masya Allah. Ini belum gerak lagi ni. Okay. Okay, kita nak tunggu dia berlepas. Apa-apa pun korang yang menonton ni, doakan perjalanan kami lah. Okay, dah nak berlepas ni. So far macam ni lah bila perempuan ada dapat geng gitu kau. Kita dekat sayap. So kau Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Okay, jadi stay tune untuk perjalanan kita lah. Kita sampai je selepas 10 jam. Kita nak share lagi lah naik cruise mewah dan lain-lain. Ini adalah tim-tim kami yang dapat pergi. Memang sangat ramai lah. So sangat happy dan bangga menjadi qualifiers public goal. InsyaAllah lepas kita akan punya suami pula. Okay, stay tune untuk next video.